Penyerahan Pelabuhan Bintulu Sarawak rakam penghargaan kepada Perdana Menteri. Berita lanjut terus sahaja bersama-sama Fazril Hisham Effendi di Kuching. Teruskan Fazril. Ya, Sahih. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg merakamkan penghargaan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim atas penyerahan Pelabuhan Bintulu kepada Sarawak. Jelasnya ia mampu dicapai hasil kerjasama erat antara kerajaan negeri dan persekutuan. Katanya dengan Bintulu yang telah dipilih oleh Forum Ekonomi Dunia WEF sebagai kluster perindustrian peralihan TIC juga akan berupaya meningkatkan pelaburan ke negeri ini. Bintulu dedahnya antara 30 lokasi industri di dunia yang tersenarai sebagai TIC dan pertama di Malaysia. Datuk Patinggi Abang Johari berucap demikian pada majlis sambutan makan malam sambutan Gawai Dayak Peringkat Sarawak 2026 di Pusat Konvensyen Borneo Kuching BCCK malam tadi. Pengambil alihan Pelabuhan Bintulu dari Kerajaan Persekutuan melibatkan kos 1.8 bilion ringgit. Dokumen penting Sarawak perlu didigitalkan secara strategik dan diurus secara profesional. Ia bagi pastikan maklumat dan dokumen dipelihara dengan baik dan dapat diakses oleh generasi akan datang. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Undang-Undang MA63 dan Hubungan Negeri Persekutuan, Datuk Sharifah Hasidah Said Aman Ghazali berkata, tanpa rekod yang sahih dan arkib, sesuatu perkara atau tuntutan mudah dipersoalkan. Tanpanya juga, generasi akan datang mungkin kehilangan punca rujukan sekaligus mengakibatkan masyarakat kurang memahami perjalanan hak dan tanggungjawab. Datuk Sharifah berkata demikian pada majlis perasmian sambutan Minggu Arkib Antarabangsa 2026 di Pustaka Negeri Kuching. Majlis tersebut dihadiri sekitar 150 orang peserta melibatkan pelajar. Sambutan Gawai Dayak kini bukan sekadar perayaan tradisi masyarakat Dayak, malah telah berkembang menjadi simbol perpaduan dan keharmonian rakyat Sarawak yang berbilang kaum, agama dan budaya. Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Datuk Dr. Penguang Manggil berkata, sejak disambut secara rasmi pada tahun 1965, Gawai Dayak terus memainkan peranan penting dalam memperkukuh keharmonian dan semangat kebersamaan rakyat negeri ini. Menurut beliau, sambutan tersebut lahir daripada usaha pemimpin dan pejuang budaya Dayak yang mahu mewujudkan satu platform perayaan bersama bagi menyatukan komuniti Dayak di Sarawak. Beliau selaku pengerusi jawatan kuasa pengelola sambutan Gawai Dayak Peringkat Sarawak 2026 berkata demikian pada majlis makan malam tersebut di Kuching malam tadi. Tahun ini masyarakat Iban dipilih sebagai tuan rumah sambutan peringkat negeri yang menyaksikan pelbagai acara utama berlangsung sejak Mei lepas. Datuk Dr. Penguang berkata, kejayaan penganjuran sambutan Gawai Dayak membuktikan kerjasama erat antara agensi kerajaan dan pertubuhan bukan kerajaan NGO Dayak mampu menghasilkan program berskala besar yang memberi manfaat kepada masyarakat. Beliau turut merakamkan penghargaan kepada Kerajaan Sarawak yang menyalurkan peruntukan RM2 juta bagi menjayakan sambutan tersebut serta Kerajaan Persekutuan dan Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya yang menyumbang RM1 juta. Penganjuran Majlis Ngiling Tikai yang menandakan berakhirnya sambutan Gawai Dayak perlu terus dikekalkan. Ini terutama untuk beri kesedaran kepada generasi baru pentingnya ada tradisi unik masyarakat Dayak agar sentiasa terpelihara. Timbalan Menteri Perdagangan Antarabangsa, Industri dan Pelaburan, Datuk Dr. Malcolm Musin Lamoh berkata, ia juga jadi platform perkukuh perpaduan, keharmonian dan semangat kerjasama antara komuniti setempat. Beliau berucap merasmikan Majlis Ngiling Tikai Gawai Dayak Daerah Lubuk Antu di Rumah Joel Ginda, Nangasan di Lubuk Antu. Adun batang air itu turut menyeru lepasan sekolah yang menerima tawaran melanjutkan pelajaran ke peringkat tinggi untuk mohon bantuan daripada tabung pendidikan batang air. Dana pendidikan itu menyediakan bantuan secara sekali beri mengikut peringkat pengajian. Sejak ditubuhkan hampir 10 tahun lalu, seramai 1,000 anak kelahiran batang air telah menerima manfaat. Kawasan Selalang mempunyai potensi besar untuk dibangunkan melalui aktiviti ekonomi berasaskan sumber sungai sekaligus buka peluang ekonomi baharu kepada komuniti setempat kerana dapat menyokong pembangunan sektor perikanan serta penternakan ketam. Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Sarawak Datuk Len Talif Saleh berkata, usaha dan kerjasama semua pihak termasuk penduduk diperlukan dalam memastikan kualiti air sentiasa berada pada tahap yang baik. Ialah sungai yang tadi
ekosistem kaki rohani yang lebih penting. Jadi oleh sebab itulah jangan ambil remeh sungai ya. Supaya kita sama-sama dapat bekerja dengan lembaga sungai untuk memastikan keselamatan kita terjaga, ekonomi kita terjaga dan ekosistem kita terjaga. Supaya kelangsungan hidup kita itu akan terus dapat dinikmati oleh kita itu dan untuk generasi yang akan datang. Beliau berkata demikian ketika merasmikan program keselamatan dan kebersihan Sungai Kampung Selalang 2026 yang dianjurkan oleh Lembaga Sungai-Sungai Sarawak LSS. Tambahnya, pencemaran sungai akibat pembuangan sampah boleh menjejaskan habitat hidupan akuatik dan beri kesan kepada hasil perikanan tempatan. Dalam pada itu, di Majlis Sama, Datuk Len Talif Saleh menyeru masyarakat yang masih menggunakan sungai sebagai laluan pengangkutan untuk utamakan keselamatan sekaligus menjadikannya sebagai budaya dalam kehidupan seharian. Jelas beliau, aspek keselamatan sungai tidak seharusnya tertumpu kepada penggunaan jaket keselamatan semata-mata. Sebaliknya, melibatkan kesedaran terhadap pelbagai risiko yang terdapat di sungai. Pengguna sungai perlu sentiasa peka terhadap faktor keselamatan termasuk keadaan cuaca, arus sungai dan ancaman hidupan liar yang boleh membahayakan nyawa. Dalam pada itu, Datuk Len turut menyerahkan jaket keselamatan kepada penduduk yang tinggal berhampiran sungai sebagai langkah meningkatkan kesedaran keselamatan pengguna sungai. Penduduk yang tinggal berhampiran sungai, kawasan pesisir dan tebingan Kuching diingatkan supaya sentiasa berwaspada. Ia berikutan populasi buaya yang tinggi di negeri ini. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi berkata, kehadiran reptilia tersebut kini semakin kerap dilihat di beberapa lokasi, termasuk di Sungai Sarawak dan sungai-sungai lain di negeri ini. Orang ramai yang ternampak kelibat buaya diminta segera melaporkan kepada Perbadanan Perhutanan Sarawak SFC dan Jabatan Hutan Sarawak menerusi aplikasi Sarawak Crocs Watch. Dalam pada itu, beliau mencadangkan pemasangan papan tanda amaran beserta kod QR sebagai saluran laporan di lokasi berisiko tinggi. Di beberapa tempat di kawasan saya, di kawasan Bandarramai ini, termasuk di Pasir Bandar, di Setuhung, Kampung Salak, telah ada diletakkan papan tanda mengenai bahayanya tempat ini kerana ada buaya. Jadi kita minta kepada pihak SFC dan Jabatan Hutan supaya meletakkan QR code supaya dapat di-scan oleh mereka yang melihat buaya ini untuk mereka dapat menapasi keadaan di kawasan tersebut dan terus mengkongsikan maklumat itu pada agensi yang berkaitan. Beliau berkata demikian di Kuching. Tabung Ekonomi Gagasan Anak Sarawak tegas terus memperkasa pembangunan usahawan muda menerusi penganjuran program Startup 54 Miri. Program tersebut berlangsung selama 3 hari di Tegas Digital Innovation Hub Miri. Tegas menerusi satu kenyataan memaklumkan program itu disertai 40 pelajar daripada Kolej Universiti ICATS dan IBS Kolej Miri yang diberi peluang membangunkan idea perniagaan serta menghasilkan prototipe dalam tempoh 54 jam. Sepanjang program, peserta dibahagikan kepada beberapa kumpulan dan dibimbing oleh mentor serta pakar industri dalam aspek pembangunan perniagaan, pemasaran digital, kecerdasan buatan AI, kewangan dan inovasi. Mereka turut mengikuti sesi perkongsian daripada usahawan dan penggiat industri dari Malaysia dan Brunei. Program Startup 54 beri peluang kepada peserta memahami proses membangunkan syarikat pemula bermula daripada penghasilan idea, mengenal pasti keperluan pasaran, membina model perniagaan sehingga membuat pembentangan kepada panel penilai. Tegas berharap program itu dapat melahirkan lebih banyak idea perniagaan baharu selain mengenal pasti peserta berpotensi untuk menyertai program pembangunan usahawan seterusnya. Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS hargai komitmen berterusan kerajaan negeri perluas akses pendidikan tinggi anak Sarawak, ia khususnya dalam bidang perubatan. Kenyataan media UNIMAS menyatakan sokongan menerusi pelbagai inisiatif termasuk beasiswa khas program perubatan Yayasan Sarawak bukti kesungguhan kerajaan negeri membantu melahirkan lebih ramai profesional kesihatan tempatan. Sebagai institusi pendidikan tinggi awam yang diberi mandat melahirkan tenaga profesional negara, UNIMAS komited menyediakan pendidikan perubatan berkualiti tinggi, berintegriti serta memenuhi piawaian akademik yang ditetapkan. Permintaan konsisten tinggi terhadap
program doktor perubatan juga menunjukkan keyakinan masyarakat terhadap mutu pendidikan, latihan klinikal serta kecermelangan akademik yang ditawarkan universiti tersebut. Sehubungan itu, UNIMAS menegaskan komitmennya untuk terus memainkan peranan sebagai rakan strategik kerajaan negeri dalam pembangunan modal insan dan penyelidikan kesihatan serta penghasilan tenaga profesional berkemahiran tinggi sektor kesihatan. Berita itu tadi mengakhiri perkongsian dari Sarawak. Kembali kepada Sahi untuk perkembangan lain dalam negara. Salam Malaysia Madani. Terima kasih Fazril.